ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل خالصة لوجهه الكريم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul seperti biasa dalam sesi usrah. Cuma bezanya pada minggu ini kita adakan usrah gabungan. Dan pada siri usrah gabungan pada hari ini Ustaz akan isi dengan pengajian kitab yang bernama Ta'limul Muta'allim. Kitab asalnya kitab yang bertulisan Jawi. Cuma kalau hari ini nak cari dah ada tulisan Bumi pun dah ada. Ta'limul Muta'allim dikarang oleh Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Buka buku catatan masing-masing. Tulis tajuk kita hari ini adalah kitab Ta'lim Muta'allim. Kitab Ta'lim Muta'allim karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kitab ini membincangkan tentang adab menuntut ilmu pengetahuan. Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah caranya supaya kita dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Jadi ini yang kita akan pelajari dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Baik, yang pertama, siapakah pengarang kitab? Kalau saya sebut Cristiano Ronaldo, kenal tak? Kalau saya sebut Lionel Messi, kenal? Tak kenal. Kalau saya sebut Syekh Burhanuddin, kenal tak? Alhamdulillah. Baik, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji hidup pada akhir abad ke-5 Hijrah. Akhir abad ke-5 Hijrah itu sekitar 595 Hijrah diriwayatkan, sehingga awal abad ke-6 itu lebih kurang 650 Hijrah. Ini Hijrah Kalau Masihi bersamaan dengan kurun ke-11 dan 12 Masihi, itu sekitar 1100 Masihi sehingga 1200 Masihi. Maksudnya Syekh Burhanuddin ini hidup lama, sekitar 800 tahun yang lalu. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau berasal daripada satu tempat nama dia Zarnuj. Sebab itu nama beliau Burhanuddin Az-Zarnuji. Asal tempat beliau adalah Zarnuj, Z-A-R-N-U-J. Zarnuj, salah sebuah kawasan yang terletak di Asia Tengah. Kalau hari ini berdekatan dengan negara Iran. Namun tidak disebut secara tepat kerana hari ini dah tak ada dah.
nama tempat yang namanya Zarnuj itu, nama tinggalan itu masih ada. Jadi Syekh Burhanuddin seorang ulama dalam bidang fiqh, terkenal seorang ulama dalam bidang fiqh. Namun begitu beliau juga menguasai pelbagai bidang ilmu. Tak banyak hasil tulisan beliau yang sampai kepada kita, tetapi salah satu hasil penulisan yang sampai memberi manfaat yang sangat besar, iaitu kitab inilah, kitab Ta'limul Muta'allim, karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Itu yang pertama, pengenalan pengarang kitab. Jadi siapa nama pengarang kitab kita? Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Nama asal beliau adalah Ibrahim bin Ismail. Ibrahim bin Ismail. Syekh Burhanuddin ini nama beliau adalah Ibrahim bin Ismail. Kitab beliau yang kita akan belajar adalah Ta'lim Muta'allim. Baik, Ustaz masuk kepada Muqaddimatul Kitab. Baik, bila kita mengaji kitab ni boleh sebut kitab tulas ataupun kitab kuning. Cara kita mengaji kitab ini adalah yang pertama akan dibacakan dulu matan kitab. Apa yang ditulis itu kita akan baca dulu. Setelah dibaca, barulah akan disyarah, diterangkanlah tentang isi kandungan. Untuk kali yang pertama ni Ustaz akan baca, tapi akan datang kita akan rotate daripada pelajar tingkatan 5 untuk menjadi qari, pembaca. Jadi akan ada yang nantilah kita akan latih, jangan risau, jangan takut baca jauh ni, takut. Semua hebat PKS, PSI baca ni, InsyaAllah. Jadi baca, setelah baca saya akan syarah. Baik, hari ini tajuknya adalah Muqaddimatul Kitab, pendahuluan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksudkan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Baik, dengan nama Allah, Bismillah. Yang dimaksudkan dengan Allah adalah lafzul jalalah, lafaz keagungan yang hanya layak disandarkan kepada Allah. Tak ada satu makhluk pun yang boleh kita beri nama Allah, tak boleh. Dan di sana ada beberapa nama yang juga tidak boleh diberikan kepada makhluk. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Ini nama-nama yang khusus bagi Allah. Sekiranya kita nak menamakan manusia dengan nama tersebut, kita kena letak ta'alluq dia, iaitu Abdul, hamba. Sebab itu kita biasa jumpa ada orang nama dia Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Razzaq, Abdul Rahim. Boleh kalau ada Abdul. Tapi kalau letak Rahman saja tak boleh. Kerana nama itu khusus bagi Allah. Sebab apa nanti Ustaz sebut makna Rahman ni apa? Makna Rahim dia ada makna. Makna Allah tadi lafaz keagungan, lafzul jalalah yang hanya layak disandarkan kepada Allah, dan setiap penulisan kalimah Allah ini wajib dimuliakan. Bila kita tulis je lafaz Allah, wajib dimuliakan. Kalau ditulis di papan putih ataupun ditulis atas kertas, kertas tu jatuh, kena angkat, dimuliakan. Pasal ada tulisan Allah, lafaz keagungan yang layak hanya disandarkan kepada Allah. Yang kedua, Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Yang Maha Pemurah. Yang dimaksudkan dengan Rahman adalah Allah bagi nikmat pada semua makhluk. Maksud Rahman adalah Allah bagi nikmat pada semua makhluk. Tak kiralah manusia ke binatang, Muslim ke bukan Islam ke, semua dapat. Ini tanda Rahmannya Allah.
Itu maksud rahman. Maksud rahman pemurah ni maksudnya Allah bagi pada semua. Tak kira kamu beriman ke tak beriman, kamu dapat. Sebab tu kita tengok ada orang di luar sana, orang Islam yang kaya, ada juga orang bukan Islam yang kaya. Kenapa? Kerana rahmannya Allah. Ini disebut rahman. Allah bagi nikmat pada semua makhluk. Tetapi yang ketiga, makna Ar-Rahim itu maknanya lebih khusus daripada Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahim? Yang Maha Penyayang, yang Maha Mengasihani. Sayang dan kasih Allah ini hanya untuk orang-orang yang siapa? Yang beriman. Di hari akhirat kelak. Itu maksud Rahim. Maksud Rahim ni Allah hanya sayang, hanya kasih pada orang beriman di hari akhirat. Maksudnya di hari akhirat yang akan berjaya itu adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak akan mendapat kasih sayang Allah di hari akhirat. Ini maksud Ar-Rahim. Jadi saya sebut tiga makna kalimah Bismillah yang kamu baca setiap hari ni. Hari ni baru faham maksud dia apa. Bismillah dengan nama Allah. Allah itu lafaz keagungan. Ar-Rahman, Maha Pemurah, Allah bagi nikmat pada semua, tak kira siapa. Ar-Rahim, Allah bagi nikmat hanya pada orang beriman di hari akhirat. Baik. Jadi mu'alif memulakan penulisan kitab dengan kalimah mulia ini, Bismillahirrahmanirrahim. Disunnahkan untuk kita membaca kalimah ini setiap kali kita nak memulakan sesuatu perkara. Baik. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam. Wa 'ala alihi wa ashabihi yanabi'il 'ulumi wal hikam. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak Adam dengan ilmu dan amal melebihi seluruh makhluk lain. Antara tanda kemuliaan dan kelebihan yang Allah kurniakan kepada manusia adalah kita dikurniakan akan ilmu pengetahuan yang mengangkat martabat kita melebihi makhluk lain adalah ilmu. Kalau kita manusia tapi tidak punya ilmu, maka hidup kita sama seperti makhluk yang lain, tak ada manfaat. Sebab itu penting sebagai penuntut ilmu, wajib kita menuntut akan ilmu pengetahuan dan beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Jangan sekadar berilmu. Sebab itu Imam Al-Ghazali menyebut ada 3 golongan manusia. Dalam kategori ilmu ini, Imam Al-Ghazali sebut ada 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang berilmu tapi tak beramal. Golongan yang pertama akil, yang berilmu tapi tak beramal. Orang ini adalah orang yang rugi. Yang kedua, orang yang beramal tapi tak ada ilmu. Ini juga berada dalam kerugian. Dia beramal, banyak amalnya, tapi tak ada ilmu rupanya. Yang ketiga, orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Inilah orang yang beruntung. Jadi macam mana? Orang yang pertama, dia ada ilmu tapi dia tak amal. Dia belajar tinggi-tinggi tapi tak buat pun. Dia belajar tentang solat tapi dia pun tak solat. Dia belajar tentang puasa tapi dia pun tak puasa. Realiti di luar sana, anak-anak sekalian, budaya tak berpuasa di bulan Ramadan ni ada berlaku. Ustaz jumpa sendiri kes. Pernah Ustaz dijemput bagi tazkirah Ramadan di sebuah agensi kerajaan satu ketika dahulu. Lama benar dengan Ustaz, beberapa tahun yang lepas. Jadi penganjur ni minta tolong, Ustaz, boleh tak Ustaz dalam tazkirah tu Ustaz selit sikit peringatan tentang orang yang tidak berpuasa. Tak ada, orang tak puasa. Ini bukan perempuan Ustaz, lelaki.
Kalau perempuan uzur tak apa. Ini lelaki uzur ustaz. Baik. Jadi dalam tazkirah tu diminta untuk diselit sedikit. Ini realiti anak-anak sekalian. Ada orang yang ada ilmu tapi dia tak mampu beramal dengan ilmunya. Dia tak punya kekuatan kerana dia tidak benar-benar memahami. Jadi suatu penting. Kita nak dapat tujuan kita belajar ilmu itu dengan sempurna, itu sebab kita merujuk kitab ini. Kitab Ta'limul Muta'allim. Ada padanya panduan yang kita akan belajar. Golongan yang kedua ni orang yang beramal tapi dia tak ada ilmu. Ini seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya yang terkenal Matan Az-Zubad. Dalam muqaddimah Matan Az-Zubad, Imam Ibn Ruslan sebut apa? Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lan tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, dia buat amal banyak tapi tak ada ilmu pun, a'maluhu mardudah, amalannya tertolak, lan tuqbalu, tidak akan diterima di sisi Allah. Tapi kena hati-hati, kena belajar dulu. Jika ada perbezaan pendapat, belajar daripada orang yang kita berbeza dengan ini. Di lumrah kita akan mendapatkan kebaikan, manfaat daripada ini. Ini golongan yang kedua juga. Yang berjaya hanyalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu dia. Bila ustaz ajar satu doa, cuba untuk amal. Ramai hari ini kita belajar macam-macam jenis doa kita belajar, tapi tak pernah amal. Tulislah, tapi tak amal, rugi kan? Ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada manfaat bagi. Jadi kita nakkan manfaat ilmu, beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, penghulu bangsa Arab dan orang-orang Ajam, yakni bukan Arab. Juga selawat dan salam ke atas keluarga baginda dan para sahabat yang merupakan tempat pancaran segala ilmu dan hikmah. Apabila saya mendapati ramainya pelajar ilmu pada zaman ini yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tetapi mereka tidak dapat mencapai ilmu tersebut atau tidak dapat mencapai manfaat dan tujuannya, iaitu beramal dengan ilmu dan menyebarkannya. Punca mereka terhalang dari matlamat tersebut adalah kerana tersilap jalan dan meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu. Baik, kenapa Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji karang kitab ini? Kerana beliau melihat pada zaman beliau ramai orang belajar tapi dia tak dapat manfaat, tak dapat capai tujuan daripada ilmu tersebut. Antara sebab yang beliau kesan adalah kerana para pelajar ini tidak menepati syarat-syarat penuntut ilmu. Jadi sebenarnya kita nak menuntut ilmu ni, dia ada syarat-syarat yang kita kena penuhi, barulah kita akan dapat ambil manfaat daripada ilmu. Kalau tidak, ilmu itu tak akan bawa kebaikan kepada kita. Kena ikut peraturan, jalan yang betul. Analoginya macam kita nak menuju ke satu tempat. Kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita kena ikut jalan yang betul. Jangan nak pergi ke Kuala Lumpur, kita ambil jalan ke selatan, ya? Beberapa hari perjalanan kita tu, kita takkan sampai ke Kuala Lumpur pasal jalannya sana, tak betul. Kalau nak sampai ke Kuala Lumpur, mestilah kena tekan Waze Maps tu ke arah Kuala Lumpur, barulah sampai Kuala Lumpur. Maksudnya syarat kita kena perbetulkan dengan cara letakkan matlamat yang jelas. Jadi begitu juga menuntut ilmu, dia ada syarat-syarat yang kita kena penuhi. Jadi apakah syarat-syarat tersebut? Itu yang kita akan bincangkan dalam perbahasan kitab ini, Ta'limul Muta'allim. Jadi bila Syekh Burhanuddin melihat bahawa ramai orang yang sekadar mempelajari ilmu tetapi tak ada manfaat atas ilmu, beliau menyesal.
nak disebut bahawa ilmu ini sebenarnya satu perkara yang boleh diwarisi. Dia bukan hanya ditulis. Sebab itu bila untuk ilmu kena ada guru. Boleh kita nak membaca. Membaca ni salah satu sumber ilmu. Tapi untuk mencapai kefahaman atas ilmu, kena ada guru. Sebab itu antara adab kita sebagai pelajar, wajib kita menghormati guru. Itu syarat paling asas, basic. Kalau kita tak hormat pada guru, jangan mimpi kita nak mendapatkan keberkatan ilmu. Sebab itu ilmu itu diwarisi, bukan hanya ditulis. Kalau tulis, kita boleh je tulis macam-macam kita tulis. Ramai je orang yang tulis update status macam-macam. Status dia Masya Allah, kalau baca kalah mufti. Update status tu Masya Allah sucinya. Tapi bila tengok peribadi, Allah. Kenapa? Kerana ilmu ni bukan sekadar ditulis. Ilmu itu diwarisi. Para ulama mengajar kepada kita akhlak, adab yang kita perlu amalkan. Kalau kita tak buat perkara itu, kita tidak tak dapat mencapai tujuan ilmu, keberkatan daripada ilmu pengetahuan. Baik. Jadi tujuan beliau mengarang kitab ni nak timbulkan rasa minat dalam diri kita untuk menuntut ilmu, dan yang keduanya supaya ilmu itu sampai kepada tujuan. Itu penting kitab ini. Baik. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, oleh itu saya ingin dan berhasrat menerangkan kepada para pelajar cara-cara belajar berdasarkan apa yang saya pernah baca di dalam kitab dan juga apa yang pernah saya dengar daripada guru yang alim lagi bijaksana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. InsyaAllah kita akan menyambung pada petikan yang seterusnya, masih lagi dalam mukadimah. Bila mengaji kitab kuning ni macam itulah, kadang-kadang mukadimah sahaja 2-3 sesi tak habis. Tapi tadi pun mula lambat. Next time hadir lebih awal, insyaAllah kita akan cuba kupas dengan lebih banyak daripada penisian kitab ini, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada penulisan kitab ini, insyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.